Oh, bermula guys. Hello, hai semua. Welcome back to my channel, IB Motovlog. Kita hari ni nak ride bersama on the bike lagi. Tapi aku tarik singkat ni Ran kat situ. Aku cakap aku tak pergi, sebenarnya aku pergi. Gila tak pergi kan benda ni kan. So hari ni kita orang nak pergi Mango Kart. Lepas tu makan-makan nasi Arab woi. Lepas tu mandi lah, mandi sungai. Macam tu lah, macam biasa lah. Have fun, ride ramai-ramai kan. Hari ni around 15 biji motor. Aku bawa seorang member aku yang buka on the bike. Korang pernah kenal dah dia ni. So dia nama dia Kayan. Yang ni R25 biru tu. Cumanya aku lama dah tak ride dengan dia. Dia pun busy dengan dia. Aku pun tak tahu nak cakap apa. So sekarang kita akan mengalah ke Juru dulu. Sebab aku nak deliver barang ke orang. Dan kita akan shoot ke Sungai Dua punya RSA lah. Kuat betul angin hari ni Mat. Aku dah keluar dari Zuru. Akan ke arena Juru tu dulu. Sebab aku nak deliver barang macam aku cakap tadi. Member wah malu-malu dia. Sah aku hantar barang. Oh dia record ni. Record lah. Oh pakai ND filter. ND filter bagi efek motion blur. Blur lah. Dia ori je ni. Mount dia. Mount ori. Ori ya. Tapi yang ni One. S Pro One. Mounting dia S Pro 2 saya simpan. Lebih boleh pasang dia. Sama. Cuma yang One ni dia ketat sikit. S Pro 2 dia clip. Clip tu lah. Jadi aku dah siap hantar barang delivery tu ke abang. Adalah dapat duit sikit. Tempat minyak kan. Wah, bapak aku gila angin hari ni yo. Macam bertumbuk dengan angin tu pagi-pagi yo. Aduh. Tol Sungai Dua. Harap balik lagi tak ada roadblock
malas dia bawa 1.5 pun angin bapak kuat tu. Lenguh tau, lenguh. Alright, kita dah sampai. Mana penghuni dia ni? Aduh. Tak sampai lagi pun. Tu ah. Sampai lagi pun. Aduh, balik. So guys, semua dah hadir. Tinggal Din. Kain. Dia pergi pusing belakang pula. Aku tengah cakap pasal dia. Tu ada Afiq, dia dah jual Z10, dia pakai Nazar Blade sekarang. Hak tu Afiq lagi satu. Dua-dua Afiq. Hak tu dia baru angkat NK 675. Oh, macam Ducati tu. Dekat setahun kau tak ride dengan Afiq ni. Weh, ni abang Dona kita. Wah, dia paling nak masuk apa? Masuk kamera dia kan. Ni ada Akak Iza kita pakai MT-07. Aku tak kira berapa biji tadi. Angin kuat, wow. Dan bergaduh. Okay, di sini ada Bang Mus kita. Wah, dengan helmet dia kan, warna kuning menyala. Dia nak juga masuk kamera. Aduh. Kita bagilah dia masuk kamera. Okay, sini ada D apa? Pakai CP650M CBR lah. Tak tahu lah. Sini ke Petronas tu? Wah. Oh, betul lah. Aduh. Oh, tu ada Wan Kuhaku juga. Mai lah, gila tak Mai. So guys, kita nak gerak ke tempat go-kart. Jadi ada a few yang datang macam Wan. Lepas tu ada Pak Tam kat tu seorang. Tak tahu lah, aku tak kira. Hak tu lagi satu. Tak tahu lah nama yang tu.
Ni rupanya. Woi, inilah track dia, Mat. Habis main go-kart bawa masuk motor pula. Kan? Ni elok ni kalau nak ni. Masuk motor pula kan. Ui. Oh, bermula guys. Oi. Tudono. Oi. Weh, wan aku ke depan. Weh, lengur juga tangan aku. Sorry doh, aku tak bercakap, tengah serius kan. Sayang. Kita potong. Sikit lagi. Weh, lengur tangan aku.
Ui, penat. Weh, Dona dah ketinggalan satu round dah. Bapak slow. Aku ligan hang. Aduh, jauh-jauh. Weh, 10 minit pun macam rasa lama. Penat tau. Okay, I see the cone. Aku nampak cone tu, cone braking. Han, tidak akan memberi kamu tempatku. Weh, penat. Dah habis dah. Lunguh masa. Aduh. Lenguh. Anda cucuk belakang. Aduh. Alright, semua dah siap guys. Now kita nak kena nasi Arab. Pakat dah lapar dah ni. Aku minta maaf lah sebab view tadi agak rendah. Aku pun tak tahu benda tu akan jadi. So dekat sinilah nasi Arab. Guys, kita orang dah siap makan. Bagi aku 6/10 lah. Sebab dia ada punya rasa tu, ada yang kurang rasa sikit. Ke masjid dan bagi dia orang solat dulu. Lepas tu kita pergi berendam. Panas-panas je ni berendam syok. Masjid Al-Mutakin. Betul ke cara kau sebut? Kita sampai guys. Bagi dia orang solat dulu, dan baru kita sambung pergi berendam
Dekat Tumpah. Alah. Alright, dia orang dah siap solat. Now nak pergi ke Tumpah. So guys, aku rasa area sini cukup mandi. Tak pastilah. Sebab tepi kiri ni dah sungai lah. Berenang bang, berenang bang. Panggil Han bang, selamatkan kita kalau ada yang lemah. Alright, semua pakat dah siap. Kita orang dah siap mandi-mandi lah. So nak balik dah. Sejuk Yo, seluar aku basah. Itu orang memang macam ni. Tak bawa baju, terus masuk lah, lompat lah. Balik basah. Tu bawa macam ni, lagi kering balik kan. Tak payah bawa baju. So, terima kasihlah kepada korang yang dah menonton konten ni sampai habis. Jadi, jangan lupa untuk like, comment, share and subscribe. See you in the next video. Bye bye.